Guys, yang ni kau boleh try datang makan dekat sini, dekat kedai makan Liza Hani. Ini dia tak jauh tau daripada Rantau, tak jauh daripada PD. Makan tepi sawah dengan bunyi air lalu memang best. Masakan pun masakan kampung, masak panas-panas macam mak-mak kita yang masak. Ya, kali ni kita jalan jauh sikit. Tapi tak adalah jauh sangat, dekat dengan Pedas, dekat dengan PD. Ini dekat Rantau. Yang ni antara yang korang kena try juga tau, sup gearbox. Gearbox punya besar macam ni pun dalam RM50 je. Kedai masakan kampung tapi yang ni betul-betul dekat kampung. Dekat sini asam pedas dia pun best Antara yang best dia asam pedas pari dengan asam pedas tetel. Ada juga ikan sembilang masak sambal cili berlada macam ni. Ada juga air udang masak sambal petai, ada sotong masak berlada. Yang paling penting kan, yang ni korang order dia masak panas-panas. Ini pun antara killer menu dia dekat sini patin tempoyak. Saya yakin ramai lagi yang mencari kedai-kedai macam ni. Jadi korang kenalah share pada family dan kawan. Kalau tak nak nasi berlauk, dekat sini nasi goreng seafood dia pun best tau. Dan kalau nak cari mi rebus yang best pun ada dekat sini Yang ni mi rebus tulang. Ini korang dah boleh siap-siap dah masuk dalam bookmark antara makanan yang best. Macam ni sup dimsum pertama kali makan. Perut dah penuh tapi nak makan juga, nak santai-santai, boleh makan cokodok dia. Yang ni cecah dengan sambal ikan bilis ataupun boleh makan lempeng dia. Boleh cecah dengan asam pedas tetel. Air dia pula boleh try air jus makisa float. Yang ni buah makisa tanam sendiri tau. Juga dekat sini minuman segar, flavoring sirap, ada tebu, ada jagung, ada keladi. Dalam dia ada cincau dan bahan-bahan yang lain. Yang penting korang datang sini mesti kena cuba. Dan pun tak adalah mewah sangat, tapi nampaklah effort seorang chef Liza Hani ni nak menceriakan kedai dan bagi customer dia selesa. Nanti jangan lupa tegur tau chef Liza Hani ni. Ada antara laluan roundabout Pedas nak ke Rantau. Kalau daripada Pekan Rantau tak jauh pun ini kedai makan Liza Hani. Cuti Ahad Isnin pukul 3 sampai pukul 11 malam.